Yo guys, aku baru balik dari event MDX. Hari pun sudah semakin petang. Jadi aku baru balik dan mendapatkan beberapa hasil tangkapan aku di event MDX Mini GT geng. So tunggu apa lagi, aku akan reveal hasil yang aku dapat di event MDX 2025 kali ini. So yang pertama, aku akan tunjukkan hasil Hot Wheels lah dulu. Hot Wheels, so ini aku beli dari vendor. Dari vendor RM10 sebiji. Jadi aku rembat lah nih. Murmur je guys, RM10 Batman. Tapi yang ni paling menarik lah, kereta telefon dalam movie Toy Story, RM10 juga. Lepas tu aku ambil Mustang ni RM10, dan juga ini kereta klasik ni, dan Mustang lagi, dan ada Viper. So dia jual RM10 sebiji. Memang murmur, jadi aku tidak lepaskan peluang untuk mengambil Hot Wheels Mainline. So apakah yang dalam ni? Dalam ni memang sudah harga ratusan lah. Tapi aku akan tunjukkan dulu event toge ya, yang aku dapat pesanan dari rakan di Sabah. Jadi dia pesan untuk aku beli ni di Togea Jalan Kuching, kereta AE86 white body geng. So dalam ni mungkin kemungkinan boleh dapat chest. Aku pun tengok menarik juga untuk tarmac ni, warna hitam, AE86 white body. So ini hasil yang di Togea lah. Jadi kita masuk ke hasil betul-betul Mini GT Kaido House. First t-shirt, okay, t-shirt Mini GT yang macam ni 2025. Yang aku nak suka pada t-shirt ni adalah leher dia yang besar geng. Luas, walaupun saiz dia M tapi leher dia macam XXL. Jadi aku harap event MDX atau siapa yang buat merchandise ni tolong perbaikilah dari segi t-shirt, sebab leher dia memang luas geng. Jadi tapi baju dia okey lah, printing dia macam biasalah. Belakang pun design cun Mini GT, ada kereta situ, Mini GT 2025 official Mini GT. So ni hasil tangkapan aku membeli combo. Okay, lupa aku beritahu, aku membeli combo Mini GT Kaido House. Jadi aku dapat ni lah set dalam tu. Tapi aku akan tunjuk dulu hasil-hasil sebelum combo ni. Jadi hasil tangkapan di MDX, aku beli yang ini dari AIG, aku pasang tu lah. So RM10 satu untuk GVD 03 berdapat Hot Rod, Shockwave, Optimus dan Grimlock. So ini untuk koleksi blokis aku lah. So aku letak sini dulu. So dalam set combo Kaido House, aku dapat lanyard Kaido House. Yang ini memang impresif, sangat menarik. Sulam cantik semua. Colorway macam IKEA, tebal. Dia macam style getar-getar macam tu. Macam style ni lah. Tali pinggang sport tu. So Mini GT Kaido House di belakang. Dia punya clip pun premium. So memang cantik. Ini memang berbaloi lah bagi aku. Seterusnya akan reveal hasil combo MDX, okay, yang harga RM290. So aku beli, ini aku beli, aku tambah add-on kereta R32 GTR wheel side. Yang ini dia cakap 500 ya, rilis di event. Jadi tak tahu lah eksklusif kan tak, tapi aku rempati lah sebab dia cakap 500 pieces only dan first release di MDX. Jadi aku ambil yang satu untuk koleksi aku. Seterusnya dalam combo yang inilah yang orang betul-betul mahukan, beratur berjam-jam. So ya, Kaido House MDX 2025 sini. Dia punya artwork memang sangat nice. Okay, ada kereta Hako tu, dan kereta ni. Tapi untuk kereta yang eksklusif pada hari Ahad lagi cantik lah daripada ni. Sebab dia purple dia lagi full. Yang ni dia macam style chest pula. Okay, so yang ini pun mantap geng. Mamiya Mazda RX-7 ni. Ini pun antara yang ramai peminat dia, Mazda RX-7 ni, sebab dia punya details memang sangat-sangat wow. Aku boleh cakap wow sebab macam kereta real geng, tapi dalam skala 1/4 yang kecil. So Mini GT yang ni memang mantap. Kotak dia pun bukan yang biasa punya Mini GT, berkilat. Okay, wow. Dalam blister. Dan yang paling penting ada tulis MDX 2025 sempena dengan event.
So event eksklusif. So dua ni adalah antara yang the best, dan ni aku add on. Lepas tu aku ada belilah dari beberapa vendor-vendor yang lain. Aku beli ni Dragon Ball ni, kereta Dragon Ball Moto Bulma. Aku lupa lah. Moto Bulma ni Dragon Ball, harga dia dalam 45, jadi aku rasa macam berbaloi. Aku ambil lah Moto Bulma ni. Ni pun ada viral di grup, so kita bukalah. Yang ini aku boleh buka, yang tu aku rasa aku nak mau buka dulu. Jadi kita buka, kita tengok isi dia. Wow, ini besi juga, ingat plastik. Woi, boleh stand kiri, stand kanan. Jatuh. Moto Bulma Dragon Ball Capsule 9. Wow, besi geng. Depannya boleh pusing. Depan boleh pusing. Tayar boleh roll. Ini adalah pembelian yang terbaik bagi aku. Memang nice geng. Korang kena rembat untuk edisi Moto Bulma Dragon Ball ni, sebab dia besi, diecast, atas je plastik. Lepas tu detail tepi ni Capsule 9. Memang nice. Memang cantik lagi kan. Korang kena wajib ada ni. So dia jual 45, memang berbaloi ya bagi aku. Beli lah. Aku beli lagi dari vendor lain. Kaido House Civic ini biasa punya lah. Ini yang korang boleh PO, korang boleh order dari mana-mana luar. Yang ini bukan event eksklusif, tapi aku beli sebab dia jual 70. EF Kaido Works, depan boleh buka. Lepas tu color merah primo. Wow, nice. Harus beli. Ini list kalau korang beli combo mini GT tu. So inilah list kereta dan harga-harga dah. So ni aku akan simpan sebagai kenangan. Mini GT Audition. Seterusnya aku dapat, ni aku beli dari vendor juga. So ni adalah casing kereta 164. Tapi sini Hot Wheels. Yang ini kenapa dia aku cakap casing kereta, sebab dia betul-betul buat khas untuk kita bawa kereta loose jalan-jalan. Tapi satu je lah. Jadi contohnya macam aku bawa di HKS ni, Skyline ni. Jadi aku masukkan kereta tu dalam ni. Masukkan kereta tu dalam ni. Jadi aku boleh tutup dan aku boleh simpan dalam bag. Kalau aku mau keluarkan atau aku mau tunjukkan dengan orang kan, jadi selamat lah kereta ni. So boleh dah ada form ni, jadi aku boleh ready untuk keluarkan dia dan photoshoot ke apa ke, letak dalam bag. So yang nice, Hot Wheels lagi. Ni pun cun. Ini orang Singapura jual. Harga dalam 15 lah. So aku support dia lah. Dia punya design pun macam ala-ala carbon fiber. So dia punya emblem pun cun, Hot Wheels. Seterusnya aku dapat yang event punya MDX betul-betul official release. Adalah ini kan, Porsche RWB 993 RWB Collective MDX 25 limited gang, limited edition. Jadi kita tengok nombor siri dia. Aku dapat nombor siri ke 100. Korang boleh nampak ke 123 kan, per 999. Jadi ada rilis 999 saja untuk model kereta event ni. Jadi aku adalah orang ke 123. Cun juga ni. Dia punya nombor siri 123 go. So ini yang paling surprisingly untuk aku, sebab di Facebook aku tengok gambar dia yang iklan untuk jualan tiket ni macam biasa je lah. Dia punya apa ni, kereta ni macam kali nak berapa menyerlah, macam biasa sangat. Tapi sudah dapat di tangan, sebaliknya menyatakan begitu kan. Sebaliknya memang sangat-sangat memukau kereta RWB ni. Korang boleh pasang lagi spoiler di belakang tu. Boleh cabut dan pasang. Yang ni memang cantik geng. Dalam Facebook nak nampak cantik dalam iklan, tapi sudah sampai di tangan memang lawa geng. Lawa habis.
color dia. Color dia campuran pink dan biru tu macam disaluti, macam dikombinekan dengan sangat natural kan, natural. So inilah dia RWB. So aku dapat kereta RWB exclusive event. Yes. Dan bukan itu saja, dia juga ada bagi Touch and Go MDX. Yang ni pun limited, dia cakap limited edition. Jadi termasuklah dalam combo ni. So kereta pun RWB warna merah. So ni dia simpan dalam case macam ni. Okay, memang cantik. Ya, so itulah dia MDX. Terusnya, korang jangan lupa datang, promote free. Korang jangan lupa datang ke Aerospeed Malaysia pada 26-27 Julai untuk menghadiri ini geng, Hot Wheels Collectors Convention yang ketiga. So kalau siapa yang mencari Collectors Convention, kereta Hot Wheels Convention, korang kena datang event ni pada 25. Aku rasa 25 sebab untuk camping, untuk queue, untuk kereta convention mesti pada 25. So 26 hari pembelian. So ya, jumpa korang di Aerospeed untuk next konten tentang diecast, dunia-dunia diecast dan hobi geng. Selain bundle, inilah juga hobi aku, mengumpul diecast. Ya, koleksi-koleksi kereta 164 ni. So ya, kita jumpa lagi di next konten tentang hobi diecast. Peace out till the next videos.